Wajibkan buat akikah dapat anak. Dah kalau tidak mampu guna kira. Dengar molek-molek orang setiu. Akikah sembelih kambing itu bila dapat bayi bukan wajib, sunat. Buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa. Faham? Kalau tidak mampu, tunggu mampu. Berapa umur anak? 7 hari dah. Mampu tak beli kambing sekor 800? Tak mampu. Faham? Gaji pun 500 je. Tunggu mampu bila-bila. Tiba-tiba anak umur 6 tahun baru mampu. Sunat sembelih akikah. Faham lagi? Tua dah boleh dah akikah. Tua dah. Kepala watak dah baby. Berapa umur? 67. Rambut kalau sikat tepi ni je. Atas ada dah sikat beli repih. Pasal pakai sikit je. Faham lagi? Walaupun 76, sunat juga akikah. Faham lagi? Cuma bila sudah balik, sunat akikah itu atas diri sendiri. Tidak lagi atas ibu, bapa.